Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak buat tutorial macam mana kita nak tembus data percuma dengan point voucher kita. Mula-mula kita check point voucher kita, berapa point voucher kita. Tekan yang bawah sekali ni, ada ujung sekali ada tulis voucher, tekan voucher. Okey, ini point saya 17,316 ya. Jadi dari 17,000 ni, okey, ini all lah semua benda yang kita boleh tebus ya. Semua benda yang kita boleh tebus, tapi kita nak pergi tebus data. Katakan data kita habis ya. Data kita habis, data hotspot ke habis ke, kan kita nak tambah data kan. Jadi katakan kita nak tambah data 2GB saja. Jadi dia akan sah 32 hari, dia akan ikut kita punya tarikh. Okey, dia 32 hari. Dan kita pilih nombor telefon kita yang mana satu kita nak. Kalau ada dua nombor, pilih salah satu. Dan kalau 2GB ni dia akan tolak 1000 voucher ya. 1000 dah voucher kita tadi. Okey. Alright. Jika kita nak tembus data 5GB, okey, 5GB. Okey. Alright, katakan dia tolak 1800 voucher kita. Okey. Alright. Okey, katakanlah saya nak tebus 10GB ya, 10GB dia akan tolak 3500 ya. Jadi untuk tutorial ni saya try yang 2GB. Okey, dan tekan setuju ni, pilih satu nombor. Okey, katakan saya nak nombor ni, dan saya redeem 1000. Itu dia akan tanyalah, confirmation you are about to redeem 1000 voucher for TWC2 2GB. Confirm ke? Ya, confirm, tekan yes ya. Dia tekan yes. Alright, dia tengah proses. Dia sedang proses. Okey. Data plan has been redeemed. Okey. Alright, kita cuba check dia dah masuk ke belum. And kita pergi kepada usage kita. Kalau dua nombor, kita slide ke kiri lah. Slide ke kiri. Dia sentuh screen, tolak ke bawah, dia akan refresh ya. Dia akan refresh. Dan kita tengok data 2GB dah masuk yang ni, TWC2. Okey, ini data dia. Jadi kalau siapa yang kehabisan data, boleh tembus lebih pound voucher, buat dengan cara yang saya tunjukkan tadi. Okey ya, semoga bermanfaat dan membantu anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.